Ulama, Huawei MatePad Pro 12.2 inci ni bukan sekadar tablet, tapi satu device 3 dalam satu. Dia boleh jadi PC, drawing pad dan juga tablet. Dalam satu step je, terus buka keyboard dan PC level WPS Office pun ada. Nak melukis, guna stylus, tukar terus ke mood drawing pad. Nak tengok movie, skrin dia memang terbaik walau bawah cahaya terang. Inilah evolusi terakhir untuk keyboard tablet. Huawei Glide Keyboard ni bukan sekadar keyboard biasa. Dah siap dengan tempat simpan dan cas stylus sekali. Senang, selamat dan praktikal. Bila korang buka je cover, terus masuk work mode dalam masa 1 saat. Nak buat kerja kat kafe, dalam train ke, memang efisien gila. Dia selesa untuk type lama-lama, tahan kotor dan ada teknologi Neuralink untuk fast connection. PC level experience dalam saiz tablet. WPS Office pada tablet ni bukan versi biasa. Ini PC level WPS Office dengan semua fungsi penting macam Word, Excel, PowerPoint, semua lengkap. Nak type, edit, susun slide, semuanya smooth macam guna laptop. Dengan function PC yang sebenar boleh multitask, sambung ke monitor, unzip file besar. Bila tablet ni boleh buat semua ni, korang tak perlu lagi bawa laptop berat tu ke mana-mana. Skrin dia bukan main-main. 12.2 inci tandem OLED dengan teknologi Papermate, brightness sampai 2000 nits. Skrin ni bukan je terang, tapi tahan lama dan jimat bateri. 3 kali lebih tahan berbanding OLED biasa. Ada teknologi anti-sparkle, tak silap langsung walau bawah cahaya terang. Zero flicker, kurang sakit mata. Macam tulis atas kertas sebenar sebab dia matte screen. Ini memang next level display. Stylus dia pula Huawei M Pencil 3rd Gen powered by Neuralink yang ada 10,000 level pressure sensitivity. Bila menulis, rasa smooth, responsif dan natural. Tapi bestnya ada AI handwriting enhancement di mana tulisan korang nampak kemas dan cantik walaupun tulisan tangan tak lawa. Dalam Huawei Notes, korang boleh resize, susun semula, zoom, tambah template dan stiker and semua tools ada dalam satu tempat. Nak tulis, sign, annotate, semua boleh. Sesuai untuk kerja, study atau idea sketching bila tengah travel. Dalam masa yang sama juga ada resource center di mana korang boleh dapat free template, stiker dan memacam lagi creative tool untuk spark idea ketika design atau kerja. Untuk yang suka melukis, GoPaint apps ni memang syok habis. Ada 3D oil brush yang baru, True Color brush, Flute brush, Splatter brush siap boleh buat animation frame by frame. 8K canvas, warna vivid, texture realistik dan ni bukan sekadar doodle app tapi betul-betul macam atas canvas. Lepas tu, bila kita tengok design dia seberat 512 gram dan ketebalan cuma 5.5mm je. Warna dia pun eksklusif, nampak klasik dan profesional. Dia punya surface belakang dia halus guna teknologi optical layer yang buat korang rasa macam pegang sutera. Dan bateri dia tahan lama tau, 10,100 mAh. Yang mana boleh full charge dalam masa 55 minit je. Seharian kerja atau content creation pun tak ada masalah langsung. Jadilah yang pertama grab Huawei MatePad Pro 12.2 inci tablet PC yang paling canggih dengan PC experience. Siap ada Huawei Glide Keyboard, PC level WPS Office dan skrin tandem OLED Papermate yang terbaik. Khas untuk profesional atau content creator yang sentiasa on the move. Untuk harga pula, RM3599 tau dan korang juga akan dapat free gift menilai RM2054. Jangan lupa pre-order, okey?